Assalamualaikum, selamat pagi kembali untuk Solusi Sihat edisi hari ini diterbitkan oleh Shah Azam bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli. Okey, dan pagi ni kita nak bercerita tentang antara adat dan risiko jangkitan. Kalau kita tengok dalam bulan Syawal ataupun bulan raya ni lah kan. Ya. Jadi adat lah biasanya kita musim raya ni mesti akan ada rumah terbuka lah, lepas tu ziarah menziarahi, kunjung-berkunjung, bersalaman dan saling bermaafan. Namun di sebalik kemeriahan adat tu ada tersembunyi satu risiko yang biasanya kadang-kadang kita pandang ringan, terutamanya melibatkan tentang penularan penyakit berjangkit. Jadi bila dah berkumpul ramai-ramai tu dan macam-macam interaksi yang ada, boleh menjadi medium penyebaran virus dan juga bakteria terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Tak ada lain juga kadang-kadang kita kongsi makanan, Betul. serta permukaan yang sama dan kurangnya kawalan kebersihan boleh meningkatkan risiko penyakit seperti selsema, batuk dan juga jangkitan saluran pernafasan. Jadi untuk kita mengupas lebih lanjut, kita bersama-sama dengan Dr. Nadia Azli Syam, pakar perunding pediatrik UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum. Selamat pagi doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik, doktor, sebelum kita nak mengulas topik ini dengan lebih lanjut, sebab kau cerita tentang bersalam-salam, ni kita ni ibu bapa, salam pakcik tu. Salam nenek tu. Salam tu. Ni keluarga ni. Gitu Tapi kita nak tahu dulu, betul ke doktor, setiap kali menjelang musim perayaan, hospital dan klinik dikatakan dibanjiri pesakit, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Betul. Ini pola yang kita nampak setiap tahun. And ini semakin meningkat. Especially minggu kedua, ketiga, dia akan lebih menarik. Naik, lebih ramai akan masuk. Akan check doktor, datang kecemasan, admitted dalam ward. Sebab dia punya masa minggu pertama tak nampak. Sebab kita panggil yang incubation period tu. Kan incubation period tu, minggu pertama dia dah exposed to the infection, to the virus, tapi dia tak bergejala. Jadi kita pun okey. Tapi dah minggu kedua kita akan start develop simptom. Start demam, batuk sesama. Tapi selalunya pergi ke kecemasan bila demam tinggi, anak nampak tak sihat atau dia dah start nafas berbunyi atau laju. Tu kita akan nampak banyak kat klinik, kat kecemasan dan masuk ward. Bukan setakat jangkitan koma paru-paru je. Ni cirit-birit. Muntah, yuk makan. Kan berkongsi makanan kan. Ketiga, orang yang semput-semput tu main bunga api. Itu dari malam raya doktor. Jadi banyak kita dapat juga yang datang semput. Sebabkan expose tu bunga api kan. Main mercun. Trauma. Betul. Kita berkumpul sesama, anak kita main jatuh. Kuku jari tersepit. Kat pintu budak-budak kan suka main. Jatuh atau kuku tersepit tu perkara yang biasa. Kita akan jumpa. Jadi dia bukan setakat infection. Pergi paru-paru boleh, asma boleh, ke perut cirit-birit boleh dan juga trauma. Baik, itu kalau macam melibatkan macam main meracun dan sebagainya. Tapi kalau melibatkan jangkitan ni kan, kenapa biasanya kanak-kanak ni lebih mudah dijangkiti nak dibandingkan dengan orang dewasa ni doktor? Sebab dia ada beberapa faktor. Satu, biologi tu disebabkan sendiri. Kanak-kanak tu kecil. Masih kecil, imun sistem dia tidak kuat. So, bukan dia tak matang macam kita orang dewasa yang dah exposed to many infection before. So, kita dah develop our own immunity compared to budak-budak. And plus, kita dah dapat vaccination compared to budak-budak. Kedua, nama pun budak-budak kan, diorang akan main bersama-sama, kongsi mainan sama-sama, kongsi makanan sama-sama. So, bersentuhan dengan persekitaran yang sama. Jadi, dia mudah terkena. And then, kalau ada masalah paru-paru sendirilah, mungkin dah pernah masuk ward untuk jangkitan koma paru-paru. Jadi, dia lebih sensitif. Dia macam fragile lah. Budak-budak ni dia lebih lebih mudah dijangkiti dan tersakiti. Kita ni macam lebih tough. Betul. Tapi kan doktor, kalau kita sebut jugalah bila hari raya ni selalu kena salam. Ramai kena salam. Kadang-kadang anak-anak ni dipaksa pula untuk salam. Dah salam kena cium tangan pula. Dah cium kena peluk-peluk pula kan. Namun di sebalik adat ini kita tahu risiko jangkitannya semakin tinggi. Jadi pendapat peribadi doktor sendiri, adakah salam cium tangan ni kita kena kurangkan terutama untuk kanak-kanak yang sensitif. Lagi yang macam mendebarkan kita sebagai ibu ni, pakcik tu baru lepas smoke, kepuk. Tak cuci tangan je, salam cium. Ni pakcik kau dua. Kita nampak dia mengukuk kat luar tu. Tapi kita suruh juga dia salam. Macam mana? Kadang-kadang kita ni
budaya tu kadang kita macam ni lah dia, ibu bapa dia perlu rasa peka dan bertanggungjawab. Okay, sebab kita punya sedikit saja langkah pencegahan kita boleh mengelakkan serius menjejaki hukuman terhadap anak-anak kita. Okay, jadi memang budaya salaman tu memang orang kata budaya timur. Kita semua akan salam. Tapi bila kita lebih peka dengan keadaan penularan virus yang banyak sekarang, dan kalau anak kita memang kerap sakit, kita kena lebih peka dan kena lebih sensitif. Maknanya kita akan cakap, oh tak perlu salam. Okay, cuma and then pakcik-makcik walaupun orang dah berumur, kadang-kadang dia sensitif. Ya, betul. Jumpa setahun sekali waktu raya. Nak merapatkan silaturahim tapi tak nak salam. Jadi ada orang akan kecil hati. Tapi budaya ni dia kena seimbang dengan kesihatan anak-anak kita juga. Jadi keprihatinan dan tanggungjawab tu sangat penting. Maknanya sensitivity tu kena ada. Budaya tetap budaya, tapi bila kita sensitif dan peka, kita akan faham. Okey. Tapi saya nak tambah sikit nak tanya. Okey, misal katalah macam kita tak nak kecilkan hati, especially orang tua kan, mungkin dia punya onyang ke, dia punya buyut ke, macam betul-betul tua ni. Adakah kita boleh juga kalau kita salam tu maksudnya macam ni, basuh tangan dulu, salam, lepas settle, salam, basuh balik. Adakah boleh macam tu? Yelah, dia renyah sikit tapi at least kita ada jaga usaha kesihatan lah. dan juga tidak mengecilkan hati. Okay, dia kalau ada hand sanitizer, bagus. Okay, kita tengok juga kalau macam kita fikir nak salam tak ada masalah. Kalau kita ada hand sanitizer, kita kena pakai dulu, bersihkan tangan dulu. Lepas salam, kalau kita nak bersihkan balik pun tak ada masalah. Tapi kita kena tengok keadaan juga kan. Jadi kalau ada yang susah, macam ada orang cakap-cakap kat tepi-tepi. Yelah, biasa macam dia kata kan? Macam ada dulu raya elok je kan. Tak ada kalau sakit. Betul. Jadi selalunya kalau saya doktor, kalau patient baru keluar ward kan, baby yang baru lahir, anak yang baru keluar ward sebab jangkitan kuman paru-paru, saya sendiri akan pesan parents. Saya akan kata anak rehat dekat rumah, kurangkan berjumpa dengan orang, kurangkan kontak dengan orang. Jadi kita tak nak infection tu berulang-ulang, dan kedua dia dapat rehat. Bila dapat rehat, recovery dia akan lebih cepat. Okay, jadi selalunya saya kata cakap saja doktor yang arahkan begini untuk menjaga kesihatan. Jadi dah betul sihat, kita akan jumpa balik. Kita akan berjumpa balik dan kita akan bersama-sama balik. Maksud kita jual nama doktor. Ya. Bukan orang kenal pun doktor kita siapa. Kan? Especially yang baby baru lahir. Okay, ibunya baru beranak. Kan kita ada orang kata confinement period. Dia ada luka jahitan, dia penat, tak tidur malam. Jadi bila dia balik daripada hospital tu, sebenarnya dia nak rehat. Okay, jadi anak tu, baby, orang akan seronok nak tengok baby baru lahir. Tapi selalunya doktor akan pesan, okay, elakkan anak daripada didukung, dicium, dijumpa dengan ramai orang. Sebab baby lagilah tak dapat, dia hanya dapat 2 vaksin je masa dia lahir. Dia tak dapat vaksin-vaksin lain lagi. Jadi dia sangat fragile, lagi fragile daripada kanak-kanak umur 1-2 tahun. Lagi senang nak dapat infection. Dan doktor dah tengok banyak kes dalam hari, semasa pantang, ibu dia kena masuk ward. Sebab baby tak sihat. So ibu dia sangat lemah. Ada yang nampak sangat penat. Jadi kita nak elakkan benda macam tu, sebab dia bukan membantukan recovery ibu, dia akan mengganggu mental dan emosi. Especially ibu pun sangat fragile lepas Cakap beranak. pasal baby ni kan, ada orang kan kata jangan cium. Ibu memang banyak soalan kejap Azwan. Orang kata jangan cium. So mereka rasa jangan cium area muka je doktor. Dia cium belah tangan lah, belah kaki lah, tapak kaki, asalkan dapat cium. Adakah sebenarnya risiko jangkitannya sama dekat mana-mana part of baby tu? Sebenarnya kalau ikutkan yang virus tu, dia akan masuk melalui kita punya rongga hidung dan mulut lah. Okay, tapi orang yang nak cium kita pun macam kita orang dewasa, kita tak ada gejala. Tapi dekat hidung dan mulut kita actually ada virus atau bakteria tu duduk dekat situ. Tapi sebab kita sihat, kita kuat, dia tak akan sebabkan gejala kat kita. Tapi kat hidung mulut kita sebenarnya ada. So bila kita cium-cium, sebenarnya boleh, virus tu boleh merebak juga. Cuma orang kata kecenderungan tu kurang lah kalau dia cium kaki. Kalau dia cium dekat hidung tu lebih senang kena. Tapi baby kecil kan. Jadi kita selalunya akan nasihatkan begitu. Okay, tapi macam kita kata, masyarakat kita dah lalui zaman COVID. Dah 6 tahun lepas. Pengetahuan tu dah ada. Kan semua orang mesti pernah dengar jarak
penjarakan, tutup mulut, pakai pelitup muka kalau tak sihat. Jangan keluar rumah kalau tak sihat. Tapi pengetahuan tu kalau tak diaplikasikan, dia akan hilang macam tu. Jadi pengetahuan tu kalau memang semua orang akan ada, tapi kena aplikasikan. Untuk kesihatan yang orang kata berterusan, sebab kegembiraan hari raya kita seimbangkan dengan kesihatan anak-anak kita. Okey. Normal ke perasaan macam tu, doktor? Mak ayah risau pasal anak-anak bila dia bersalam ke, ataupun ada yang ramai macam nak berjumpa anak-anak, nak cium-cium anak-anak masa ni. Sebab kadang-kadang kita rasa macam, aku ni macam terlalu, apa orang panggil lah, dia macam terlalu rigid. Normal ke, doktor? Overprotected, betul. Itu normal ke ataupun ada setengah orang dia biar je, kan? Ya, kadang-kadang orang biar ni mungkin dia nak cakap tapi dia segan. Sebab kita ni kan orang kata orang timur, kan kita menjaga adab. Tapi bila anak kita sakit, siapa yang mengadap anak kita? Kita lah. Kita juga. Bukan pakcik yang cium tadi. Okey, apa tanda-tanda awal biasanya yang mak ayah perlu ambil perhatian bila mereka ataupun anak-anak ataupun mereka dah mula berziarah ke rumah-rumah terbuka? Tanda-tanda awal pada anak tu. Okey, jadi kalau kita plan nak pergi berziarah, kita kena pastikan first anak-anak kita kena sihat lah. Kalau anak kita start demam, tak sihat, kita actually kena tunda ziarah kita ke rumah orang tu. Sebab kita ada risiko menghantar virus atau kuman tu kepada orang lain. Kalau anak kita tak sihat, tapi kita tetap pergi juga ziarah. Sebab orang kata raya setahun sekali. Jadi kita pun kena peka dari diri kita, pastikan anak-anak kita sihat, baru kita pergi ziarah. Tapi kalau anak kita tak berapa sihat, tapi kita tetap nak pergi juga. Orang kata mesti nak pergi sebab dah setahun tak jumpa. Jadi apa kita boleh buat? Okey, pastikan pakai pelitup muka, hadkan timing kita nak menziarah. Tak adalah ziarah daripada pagi sampai ke malam rumah yang sama saja. Tak balik-balik dari sarapan sampai dinner Ya, jadi kita menjaga kesihatan, kita pakai pelitup muka dan kita makan ubat dan kita hadkan tempoh kita menziarah dan hadkan kita tempoh orang kata sosial dengan sanak saudara yang lain. Sebab kita kena ingat kita boleh menghantar virus tu kepada mereka. Jadi bila dia keluar pada rumah, mungkin dah 2-3 hari atau seminggu lepas tu mereka pula sakit. Mungkin kita puncanya. Okey, tapi kalau ibu bapa yang sangat peka, kalau anak tak sihat, kita galakkan rehat saja kat rumah, tunda dahulu. Jadi kalau anak penat sangat, kita tunda. Kalau anak sakit, kalau boleh jangan pergi dulu. Macam tu. Kadang-kadang baby kan, dia tak pandai nak cakap, dia penat. Tapi kita tahu selalunya dia baby yang baik, yang tidur kan, yang susu tidur. Tapi bila dah hari-hari keluar, budak tu pun tantrum merengek-rengek kan. Kesian baby. Actually tu tanda-tanda yang ibu bapa kena peka, anak dia tak berapa sihat. Kalau anak yang tak berapa sihat, itu adalah orang kata red flag. Red flag untuk ibu bapa kena tahu. Ini bukan anak saya, ini bukan perangai yang sama. Ini ragam dia berlainan lah. Banyak ada benda tak kena. Macam tu. Okay. Kalau anak kita, kalau demam tu, orang kata demam, kalau demam tinggi, 38, 39, 40. Maknanya itu tanda-tanda yang bahaya juga. Demam tinggi sekarang, 1 hari ke 2 hari, kalau dia dapat kuman, orang kata virus tu yang jenis varian yang teruk, 1 hari dah cukup. Lembik dah anak kita. 2 hari dah, nafas laju dah kena masuk hospital. Dia actually bergantung kepada virus tu punya varian. Anak kita kena yang mana. Kalau kena yang varian yang rendah, 1-2 hari makan ubat dah okey, dia boleh main lari-lari dah. So kita tak tahu anak kita kena virus yang varian yang mana. Jadi kita kena lebih peka lah. Dan lagi cuaca sekarang pun tidak menentu. Betul. Ya. Panas sangat. Panas betul. Kan tiba-tiba hujan panas pula. Okey. Doktor sebut tadi anak-anak ni dia akan tunjukkan sinyal. Kadang-kadang dia tak pandai cakap tapi dia tunjukkan macam dia punya reaksi terhadap situasi tu berbeza, tak macam selalu kan, berubah dan sebagainya. Macam mana kita nak bezakan simptom-simptom ni adalah simptom-simptom yang biasa ataupun ini tanda-tanda yang kita perlukan perhatian segera. Sebab kadang doktor, orang dia biasa anak dia kalau pergi taskar sesema kan. Jadi bila dia balik pun biasalah tu pergi taskar pun sesema. Macam tu. Dia tak tengok pun lekuk-lekuk kat dada anak dia. Lanas ke yang ni? Okey, mari saya kongsikan masa raya baru-baru ini saya dapat patient yang masuk ward malam raya. Kita raya hari Sabtu, dia masuk hari Jumaat malam. Anak tu umur 2 tahun lebih. Jangkitan kuman dia sangat teruk, berlekuk-lekuk. Oksigen kurang sampai nampak lemah lembik. Dia punya nafas tu, kita buka pintu bilik, kita dah dengar dah nafas dia. Sangat kuat.
okey, malam raya saya tengok mak dia datang bawa rendang. Ada rendang sekali, tengah masak rendang, anak tak sihat bawa datang hospital. So saya cakapkan mak dia, saya kata, saya puji mak dia. Saya kata walaupun puan sibuk memasak rendang dengan sanak saudara yang lain, tapi masih peka bila anak tak sihat. Anak dia baru 2 hari je tak sihat. Jadi saya kata puan bawa datang hospital at the right timing. Kalau puan lambat tunggu lepas semaya raya dah, anak tu memang confirm masuk ICU. Allah. Sebab bila kita tengok malam tu memang lekuk dia dalam. Bunyi sangat kuat, lemah lembik. Okay, jadi saya kata sebab ibu dia peka, so dia kegembiraan hari raya tu memang excited tengah masak rendang, tapi anak tak sihat datang bawa hospital, masuk ward. Memang beraya pagi tu dalam ward. Ibu dia kata, ya doktor, saya tak apa, raya-raya ni anak saya punya kesihatan nombor 1. Kita boleh beraya, kita boleh tunda raya kita asalkan anak saya sihat dan selamat. Jadi saya ingat lagi pukul 3 pagi saya pas sampai rumah. Saya tekan patient tu sebab risau sangat. Risau sangat nak pakaikan oksigen, bagikan rawatan yang tepat dan cepat, jadi responnya bagus. Jadi memang saya balik lambat tapi saya rasa puas hati. Betul. Dan saya rasa selamat. Saya kata saya memang puji ibu dia. Saya kata bagus. Bukan semua orang, ada orang tak perasan sebab kita meriah sangat. Busy busy memang icun lah malam raya tu. Makan lemak. Ni betul-betul malam raya ni. Saya kata saya puji mak dia. Saya kata alhamdulillah. Saya kata tindakan puan tepat pada masanya. Okey. Tapi ada setengah orang pula doktor, macam ada mak ayah tu dia fikir alah, orang kata biasalah budak-budak dia kalau tak kena sakit dulu dia takkan ada antibody ataupun kuman tu kan. Kalau tak ada dia tak ada antibody. Jadi macam mana dengan pendapat ataupun kebiasaan, adakah itu satu perkara yang betul ataupun itu sekadar mitos saja doktor? Okey. Dia tak boleh aplikasi untuk semua. Macam kita katalah COVID. Okay. Ada orang COVID demam sikit je. 2 hari dah baik. Ada orang COVID demam sampai nafas laju. Pakai oksigen tapi baik. Tapi ada orang kena COVID demam nafas laju meninggal. Okay, jadi tak sama untuk semua orang. Dia variasi virus ni berbeza-beza untuk setiap orang. Mungkin yang ibu tu mungkin dia cerita pengalaman dia, anak dia sihat sedia kala dan lepas tu menjadi lebih kuat untuk melawan kuman yang lain. Mungkin sebab anak dia dapat variasi kuman yang rendah saja. Tapi dia tak boleh sama dengan anak orang lain yang dapat kuman variasi yang tinggi, yang teruk. Kita panggil the severe symptoms, severe variant of the virus or infection tu. Tak boleh apply yang sama sebab kanak-kanak ni dia lambat je bertindak kan. Dia punya keterukan tu akan nampak sangat ketara. Dan bila dah masuk ICU, kalau sampai meninggal, nanti parents akan rasa, kenapa saya tak datang bawa awal lagi. Jadi kita tak nak regret tu ada. Bila tak sihat, kita dapatkan rawatan yang cepat, segera, dan dia akan sembuh dengan segera. Tapi kalau dia dapat kuman, ya betul. Lepas dia dapat kuman, antibody, dia akan develop antibody, dia akan lebih kuat sebenarnya. Tapi kita kata virus ni bermilion-milion. Kita tak tahu anak kita akan kena lagi virus yang sama atau virus yang berlainan. Okey, doktor, satu lagi perkara untung ibu tu tadi sebab dia beraya di Lembah Kelang. Sebabnya kita masih banyak klinik dan juga hospital yang kita ada. Sebab saya balik kampung. Jam doktor kampung. Kita perhatikan juga ada anak-anak yang tidak sihat dan sebagainya, tapi mereka memilih untuk membeli ubat over the counter je. Macam nampak anak sesama, beli ubat batuk sekali boleh. Nampak budak tu tak sihat, paracetamol, tak tahu betul ke tak sukatan sebagainya. Apa komen doktor tentang situasi? Yelah, nak kata tak sayanglah anak. Dia usaha, tapi mungkin usaha tu berbeza lah kalau kita terus bawa ke emergency. Yang ni beli ubat dekat kaunter. Betul, okey. Selalunya parents akan beli ubat dekat farmasi sebab kalau ubat batuk, ubat demam, ubat sesama boleh beli dekat farmasi, tapi farmasi dia kena jumpa farmasis. Selalunya ini secara umum. Farmasis akan tanya umur anak, berat anak. So farmasi akan tuliskan dos. Pastikan ikut dos yang di-recommend by farmasi. Sebab ada parents dia ambil je ubat, dia tak tanya pun dos. Jadi dia bagi ikut
suka atas Ikut sendiri. dia. Makan lebih sikit supaya sikit sihat. Ada juga. Pernah dengar Pernah dengar kan? Ni actually kita tak sarankan. Uh-huh. Tapi kalau dapat dos yang betul, tapi kita kena monitor simptom. Bila kita dapat dos yang betul dari farmasis, kita monitor simptom. Kalau tak okey berpanjangan, mesti jumpa doktor. Mungkin ada orang tu dia nak orang kata bagi rawatan tapi nak tengok dulu. Kalau keterukan simptom tu sedikit sahaja, maksudnya anak dia masih aktif dan lari-lari, tapi jangan ambil mudah. Sebab bila kita busy sangat beraya ni, kita selalu terlepas pandang. Betul. Macam tu. Okey. Jadi tak salah kalau terus pergi ke jumpa doktor daripada pergi farmasi saja beli ubat. Okey, tapi saya yelah kita bersama dengan doktor yang memang pakar kanak-kanak kan doktor. Saya suka bila doktor sebut tentang trauma tadi, tersepit jari lah, apa benda-benda tu, kita rasa benda tu simple kan. Satu lagi yang saya perasan kan, ada ibu-ibu ni bila anak jatuh, contohnya bila balik kampung kan, dia pun tak tahu dia manusia ke belut main-main basikal jatuh, luka dan sebagainya. Kalau kita ni memanglah akan bersihkan luka tu. Tapi ada ibu bapa ni dia biar doktor luka-luka sampai bengkak kadang. Trauma kesedaraan ni. Macam mana doktor, sebenarnya apa kita patut buat? Anak kita kalau jatuh, luka, berdarah, tolong bawa jumpa doktor. Pergi hospital. Kecemasan tu 24 jam. Jatuh ke 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, pergilah hospital. Pergi juga. Janganlah tak apa tidur dulu. Bangun nanti baru pergi. Jangan. Kita tak tahu. Kita tak tahu nak assess anak kita ni pendarahan dia macam mana. Kan? Sebab satu, kalau pendarahan bahaya kalau kita tak tahu pendarahan tu pergi ke sampai otak. Kedua, kalau dia ada jangkitan kuman juga sebabkan luka tu terbuka luas. Tak baguslah. Jadi pergilah jumpa doktor. Kecemasan buka 24 jam. Walaupun kita kata tak apa, nanti baik. No kan doktor kan? Lagi-lagi bila luka tu dah membengkak, maksudnya dia infection kan doktor? Nurse. Wah, sekali lagi. Okey, jadi doktor, apa yang biasanya mak ayah boleh buat untuk kawal daripada anak-anak tu? Yalah, mungkin kalau kita nampak persekitaran tu mungkin berisiko lah kan. Mungkin kita pergi beraya kat rumah orang, kita tahu, mungkin kita pergi beraya kat rumah orang, kita pula tak tahu keadaan mainan dia macam mana. Lepas tu masakan dia pun kadang-kadang mungkin ada terlepas pandang, ada yang dia terdedah, ada yang mungkin berisiko dengan lalat dan sebagainya. Jadi macam mana, apa mak ayah boleh kawal dalam benda ni doktor? Sebab kadang-kadang kalau terlalu menjaga sangat, nanti orang kata overprotected pula. Okey, kita kena change mindset orang. It's not overprotected. Kita peka. Kita peka, prihatin dan tanggungjawab. Sebab memang pergi rumah terbuka, banyaknya kita dengar cerit-berit. Muntah. Sebab mungkin dia makanan terdedah, mungkin makanan dah basi, ataupun kita campur-campur makan. Budak-budak ni perut dia agak sensitif juga. Okey. Jadi kita kena peka. Bila kita pergi rumah orang, rumah terbuka, actually anak kita nak makan, kita walaupun kita happy makan, kita kena tengok anak kita makan macam mana juga. Kan kita kena pastikan anak kita bukan makan yang macam kalau kita dah nampak agak-agak tak okey makanan tu, kita kena elakkan. Okey, sebab kita tahu cerit-berit muntah ni senang terjadi, especially bila ada rumah terbuka ataupun kita pergi menziarah. And then katalah satu hari tu 10 rumah kita pergi. Banyak tu. Bila kita ada sakit perut muntah, kita tak tahu mana dah rumah mana. Macam tu Jadi kita kalau boleh janganlah banyak sangat. Pilih-pilih lah Tak, alang doktor ada kat depan ni, doktor kata pasal 10 rumah tu, doktor sarankan berapa rumah satu hari? Jangan 10 rumah tu janganlah kan. And then kalau boleh 1-2 rumah tu, 3 rumah tu okey lagi sebab kita boleh tahu makanannya, keadaannya, orang-orangnya. Jadi siapa-siapa sakit tu kita boleh track back. Orang kata track record, track history. Jadi kalau kita pergi sampai banyak sangat tempat, jumpa ramai sangat orang, bila sakit kita pun pening. Mana satu ni? Jadi kita kalau lebih peka, kita akan hadkan. Hadkan visit. Okey. Orang kata raya sebulan kan. Kan, banyak masa lagi kan. Cuma satu doktor, kebiasaan ni bila terlalu excited, walaupun mungkin bukanlah sampai 10 rumah, tapi dia punya berjalan raya tu, kadang-kadang dia dia dah settle 2-3 rumah waktu siang, waktu malam dia beraya sampai pukul 2-3 pagi pun ada doktor. Kan? Dari sudut kesihatan untuk anak-anak, walaupun ada anak dah tidur, pergi dan juga tidur dekat rumah yang yang dikunjungi tu, kemudian terjaga pukul 2 pagi, main-main apa semua,
semua macam mana pula dari sudut kesihatan macam tu doktor? Betul. Actually untuk kanak-kanak kita tak galakkan. Bila kanak-kanak ni dia terlampau penat kan, dia akan senang jatuh sakit. Imun sistem dia akan jadi lebih lemah. Walaupun memang tak ada orang yang sakit kat situ, semua orang tak ada gejala. Tapi anak kita terus jadi lemah dan sakit sebab dia terlampau penat. Jadi selalunya saya sarankan kepada parents, kalau anak terlampau penat, rehat kat rumah. Tundakan kita punya ziarah tu. Sebab memang nampak 2-3 pagi, nampak kanak-kanak tu dah tertidur dah kat sofa. Mak bapaknya masih berborak ke masih bergelak ketawa. Seronok. Marah. Marah siapa sebenarnya ni? Kenapa yang deep sangat ni? Mungkin ada pengalaman. Mungkin sebenarnya sekejap lagi off record lah. Okey, apa pun seperti doktor sebutkan tadi, kita tengok dulu keadaan anak-anak kita. Bukan cakap keadaan anak kita, tengok juga keadaan kita. Sekiranya kita rasa tak sihat dan sebagainya, kita hadkan dulu ataupun kita tunda ziarah kita. Kan kita nak raya ni gembira, kita tak nak berakhir dengan kekecewaan dan air mata. Ya, betul. Dan sekiranya anak kita tak sihat, boleh kita dapatkan rawatan di mana-mana klinik dan hospital yang terdekat. Sebab setiap anak ni simptomnya dan juga daya tahannya berbeza. Mungkin anak Hazwan power. Mungkin anak saya batuk sedikit je sudah perlukan oksigen. Kita tak tahu kerana kita bukan doktor. Ya, betul. Okey, untuk pagi ni terima kasih banyak Dr. Nadia Azli Syam, pakar perunding pediatrik dari UiTM Private Specialist Center UPSC untuk topik kita pagi ni antara adat dan risiko jangkitan. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Dan untuk anda terus dengarkan kami, ini adalah Bernama Radio untuk anda.